Fibroid 8 cm, datang dari London tanpa pembedahan. Wanita ini datang berjumpa saya pada tahun 2023. Dia berumur 48 tahun, masih belum kahwin dan diberitahu bahawa dia mempunyai fibroid sebesar 10 cm. Ultrasound menunjukkan satu fibroid besar di bahagian posterior rahim, kira-kira 8 cm. Isi padunya hampir 120 cm3. Terdapat juga beberapa fibroid kecil lain. Kami berbincang tentang pilihan rawatan. Pembedahan atau HIFU. Tiada potongan, tiada jahitan, tiada pembuangan rahim. Dia memilih HIFU. HIFU dilakukan pada Ogos 2023. MRI selepas rawatan menunjukkan fibroid tersebut telah berjaya diablasikan. Dia pulih dengan baik dan kembali ke London. Baru-baru ini, dia datang semula. Kini berumur 51 tahun. Haidnya telah berhenti selama hampir 8 bulan. Tiada pendarahan banyak, tiada sakit, tiada tekanan di bahagian perut. Ultrasound terbaru menunjukkan fibroid terbesar kini sekitar 3 cm. Isi padunya kira-kira 20 cm3. Sebelum HIFU hampir 120 cm3. Pengurangan lebih 80%. Dia mengelakkan pembedahan. Dia mengekalkan rahimnya. Dia melalui menopause dengan selesa. Tiada semua fibroid perlu dibuang. Pesakit yang sesuai, pemilihan yang betul, rawatan yang tepat. Jika anda mahu bertanya tentang fibroid anda secara peribadi, layari melakafertility.com, berbual dengan Ask Dr. Selwa di laman web saya.